ramai pengunjung. Kuala Kerteh ini kuala yang mana nelayan-nelayan keluar dan masuk untuk menangkap ikan. Sekarang baru lepas waktu hujan. Okey, di laluan depan ni adalah tempat di mana ramai kaki-kaki pancing memancing di hujung sana. Pantai di sini pun cantik, ada juga yang mandi-mandi di sini. Pantai sini landai, kurang bahaya dari pantai Kemasik. Pantainya landai. Camper van di sini juga ada disediakan parking untuk camper van. Ada 3 lot ke 4 lot macam tu lah. Hari ini hari Rabu 2 April pukul 9.30 pagi. Sekarang aku berada di Kuala Kerteh. Pagi-pagi ni dah hujan. Ini raya ketiga di pantai Kuala Kerteh. Caravan parking ada disediakan di dalam. Camper van ada 1, 2, 3, ada 3 lot. Nelayan baru pulang dari menangkap ikan. Aku tak tahu ini ikan apa yang dia orang tangkap ni. Taman Awam Kuala Kerteh. Hujan lebat lagi. Taman Awam Kuala Kerteh. Ini adalah satu tempat yang baru saja dibuat untuk kemudahan penduduk setempat ataupun pengunjung dari luar. Masih dalam keadaan yang bersih, persekitaran yang bersih, berada di tepi pantai Kuala Kerteh. Sangat mendamaikan. Pantai ni cantik. Sekarang angin kuat, ombak pun besar.
Rapi Lab Pekan Kemasik. Dan ini pula pantai Kuala Kemasik. Terdapat replika baru yang baru diletak, dibuat. Pantai Kemasik. Boleh tengok jalan tu, jalan pasang baru-baruan. Pantai Kemasik ni selalunya tak kira waktu cuti sentiasa ada pengunjung. Kalau di hujung minggu, Jumaat, hujung minggu di Terengganu, Sabtu Ahad di luar Terengganu, tempat ni memang penuh sesak. Kiri kanan jalan ni penuh dengan kenderaan. Tapi sekarang ni baru lepas hujan, boleh kira orang tak ramai yang datang. Tu trademark Pantai Kemasik, Pulau Batu, dan lagi satu di depan sana. Okay, di depan sana, itulah trademark Pantai Kemasik. Gerai-gerai makan ni sedang diubah suai, diperbaiki. Buat masa ni tutup dulu Siapa nak datang sini kena bawa bekal sendiri. Okay, di sini pantai ni tak sesuai untuk mandi sebab pantainya tak landai. Kita tengok apa ombak. Ini pandangan dari atas menuju ke Pantai Kemasik. Boleh tengok jalan menuju ke Pantai Kemasik tu lengang, tiada kenderaan. Kalau time cuti, kiri kanan jalan tu penuh sesak, penuh dengan kereta. Petronas Kijal. Aku sekarang menuju ke Jetty Star Cruise. Jetty Star Cruise Kijal, 150 meter di dalam. Tapi jetty ni dah tak berfungsi lagi. Sekarang dah menjadi tempat bagi pancing. Jetty ni berada di hadapan betul-betul di JPJ. Di JPJ Kijal. Laluan dah jarang orang lalu sebab dalam ni tiada kawasan perumahan. Kebanyakannya untuk beriadah, memancing ataupun berehat di tepi pantai. Tapi tak ramai yang tahu. Ada round board, dan ada tanah perkuburan Islam Kampung Meraga Beris. Menuju ke jetty. Itulah suasana jetty ni. Jetty ni simple je. Di hujung sana kalau boleh tengok, ada beberapa orang pemancing sedang mancing. Aku tak pastikan apa yang ada kalau ombak kuat macam ni, sebab aku bukan kaki pancing, aku tak tahu. Ombak memang kuat.
Aku berada di atas jeti ni. Bila ombak tu bantai jeti tu memang bergegar, terasa bergegar tu. Dentuman ombak menghempas ke jeti. Kalau macam ni punya ombak janganlah kau mandi. Pandangan atas. Dikatakan jalan lurus ni dulu tahun 90-an dulu adalah tempat kaki-kaki motor bukan berlumba, dia test speeding ataupun test pick up sebab jalan ni lurus. Bila tengok jeti tu dari atas, aku rasa dalam 200 ke 300 meter panjang jeti tu. Dan di hujung sana lah tempat kapal tu berlabuh, kapal Star Cruise persiaran mewah tu. Rumah api di Kijal menentukan arah daratan dari pandangan laut. Di sini biasanya ramai nelayan mengeringkan ikan, buat ikan bilis ataupun ikan kering. Cantik dengan batu-batu je. Pantai penunjuk Kijal. Hari ni masih dalam mood raya lagi, raya ketiga. Aku rasa ni orang dari luar ni, bukan dari Terengganu. Kita tengok air dia cantik, jernih, batu-batu ni. Ombak membadai pantai. Pantai penunjuk. Laluan sepanjang pantai penunjuk terdapat gerai makan. Di sini juga banyak homestay. Kalau yang dari luar untuk berehat sini, di sini memang banyak homestay. Lemang keluarga di Kijal. Sini adalah kawasan pusat jualan dan membakar lemang di kawasan Kijal. Tapi sejak laluan baru yang lebih besar, lebih lurus dibuka di sana, di luar sana, tempat ni dah tak ada lagi orang berniaga, kecuali abang ni yang berniaga di depan rumah dia. Sini dulu memang pusat jualan lemang, pembakar lemang. Di depan sana adalah Bukit Kijal.
sana dari arah Kuala Terengganu menghala ke Kemaman dan Kuantan di depan sana. Kijal lama. Kijal lama. Okey, nama abang ni cakap ni jalan Kijal lama. Abang ni belanja aku lemang sebatang untuk makan dekat jalan ni dah. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak. Abang siapa nama bang? Apa di Podin? Podin. Podin jual lemang kat sini. Abang dah berapa lama bang jual lemang sini? Dalam dah daripada tahun Dah lama dah abang ni cakap. Lebih 10 tahun lebih. Wah, lebih 10 tahun. Okey bang, terima kasih bang. Selamat Hari Raya bang. Lemang keluarga ni. Aku dapat lemang free. Nanti aku berhenti kat mana-mana aku makan lemang ni. Sebelum nak sampai ke Bukit Kijal, ada laluan untuk kaki jogging. Trek jogging Bukit Kijal. Mana yang datang sini untuk berjogging, memang ada tempat untuk jogging kat sini. Okey, itu laluan dia. Hari ni hari kerja memang tak ada lah orang berjogging. Ini adalah jalan Bukit Kijal menuju ke Kemaman. Kalau dululah, sekarang orang dah jarang lalu. Kawasan ni dulu selalu berlaku pemandangan. Ke Strawberry Kijal Resort. Resort yang lama ditinggalkan. Aku tak pasti kenapa. Inilah simpang masuk ke Kijal Strawberry Resort. Suatu ketika dulu jalan ni sangat bahaya. Tapi ini adalah laluan utama dari Kuala Terengganu menghala ke Kemaman. Tak ada pilihan lain. Kijal Strawberry Resort yang ditinggalkan begitu sahaja. Sayang tempat cantik. Tempat cantik berada di tepi pantai, tapi sayang ditinggalkan. Ini adalah gerai-gerai lemang Kijal. Jalan baru Yang tadi aku ada ambil jalan Kijal tu. Di kampung Kijal tu, Kijal lama. Ini adalah Kijal baru. Dari tadi jual lemang.
Bandar Baru Kijal. Banyak bangunan-bangunan baru yang dibuat tapi tak berpenghuni. Hanya beberapa premi saja yang digunakan. Ini adalah bangunan baru yang sedang dibuat, Hospital Kemaman, yang mana hospital ini akan menggantikan Hospital Kemaman yang ada sekarang, yang berada di tengah-tengah pusat bandar. Agak sibuk di situ, nak parking, nak masuk, orang luar nak datang bayar. Di sini kawasan ini agak luas, senang nak parking. Telaga Simpul. Jom kita tengok apa ada di Telaga Simpul. Menarik ke tidak tempat? Kawasan di Terengganu ni tepi pantai kan. Kalau pergi mana pun tepi pantai, tak confirm memang cantik. Telaga Simpul. Situlah telaganya. Ini ada gerai-gerai makan tapi masih tutup lagi. Masih tutup lagi. Boleh tengok air. Air dia jernih. Telaga Simpul ni tak ramai orang datang sebab dia terletak jauh ke dalam sikit. Memang seronok, relax dengan pokok-pokok runya. Jadi tengok ada orang rehat sekejap di kawasan Telaga Simpul ni. Pantai di Telaga Simpul. Parking bawah pokok, nak makan lemang. Tengok air dia macam mana, dia jernih. Inilah jernih air dia. Abang ni enjoy dengan memancing. Bawa keluarga memancing sambil camping sambil memancing. Dia punya duduk.
Kedai selepas hujan. Ini perjalanan aku dari Kukai menghala ke Kuala Lumpur. Tapi video aku hanya setakat ini saja, sampai di bandar Kukai saat ini. Selamat tinggal Terengganu. Aku menuju ke Pahang. Welcome to Pahang.